Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah dan serta rakan-rakan yang sedang menonton. Saya Iman Zahir bin Fazli Syam dan hari ini kami akan membincangkan topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu amalan etika kebersihan dalam industri makanan menurut perspektif ekonomi Islam. Sebelum saya mulakan, saya ingin bertanya kepada semua, apabila kita pergi ke restoran, apakah perkara pertama yang kita akan perhatikan? Adakah rasa makanannya, ataupun harga yang ditawarkan, ataupun tahap kebersihan premis tersebut? Bagi kebanyakan daripada kita, kebersihan merupakan antara faktor utama sebelum membuat keputusan untuk makan di sesuatu tempat. Walaupun bagi makanan itu kelihatan sedap, kita pasti akan berasa ragu-ragu sekiranya melihat pekerja tidak menjaga kebersihan diri atau kawasan penyediaan makanan berada dalam keadaan kotor. Sebenarnya, inilah yang menjadi fokus utama kajian kami. Dalam Islam, makanan bukan sekadar perlu halal, tetapi juga mestilah perlu bersih, selamat dan berkualiti. Konsep ini dikenali sebagai halalan thayyiban. Ia menunjukkan bahawa Islam amat menitik beratkan kesejahteraan dan keselamatan pengguna. Namun begitu, masih terdapat segelintir pengusaha makanan yang mengabaikan aspek kebersihan demi mengurangkan kos operasi atau mengejar keuntungan. Tindakan ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran makanan yang boleh memudaratkan pengguna. Antara pencemaran yang dibincangkan dalam kajian kami ialah pencemaran fizikal seperti rambut dan benda asing dalam makanan, pencemaran biologi yang melibatkan bakteria dan virus, serta pencemaran kimia yang berpunca daripada pengguna bahan kimia yang tidak dikendalikan dengan baik. Dalam Islam, kebersihan bukan sekadar amalan biasa, tetapi merupakan satu amanah. Pengusaha makanan perlu bertanggungjawab memastikan makanan yang disediakan tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Keuntungan tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan pengguna. Jadi, sejauh manakah masyarakat sedar tentang kepentingan etika kebersihan dalam industri makanan? Apakah pandangan mereka terhadap amalan kebersihan yang diamalkan oleh pengendali makanan pada hari ini? Bagi menjawab persoalan tersebut, kami telah menjalankan kajian menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan dapatan yang lebih jelas. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Ahmad untuk menerangkan metodologi kajian yang kami telah jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairi bin Misra Henry. Terima kasih kepada saudara Iman. Bagi metodologi kajian, kami telah menggunakan dua kaedah utama, iaitu kajian literatur dan soal selidik. Kedua-dua kaedah ini digunakan bagi mendapatkan maklumat yang tepat, relevan dan selaras dengan objektif kajian yang telah ditetapkan. Bagi kaedah kajian literatur, kami telah merujuk pelbagai sumber ilmiah seperti jurnal, artikel akademik dan bahan rujukan yang berkaitan dengan amalan etika kebersihan dalam industri makanan menurut perspektif ekonomi Islam. Sebanyak 5 jurnal telah dipilih berdasarkan kesesuaian tajuk, isi kandungan serta hubung kaitnya dengan objektif kajian. Melalui kaedah ini, kami dapat memahami dengan lebih mendalam konsep kebersihan makanan, keselamatan makanan, amalan thayyiban serta peranan etika dalam industri makanan. Selain itu, kajian literatur juga membantu kami mengenal pasti isu dan cabaran yang sering berlaku dalam industri makanan pada masa kini. Selain kajian literatur, kami turut menggunakan kaedah soal selidik bagi mendapatkan pandangan masyarakat mengenai etika kebersihan dalam industri makanan. Borang soal selidik telah dibangunkan menggunakan Google Form dan diedarkan secara dalam talian kepada masyarakat umum. Seramai 52 orang responden telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Soalan yang dikemukakan merangkumi tahap kefahaman responden terhadap amalan kebersihan makanan, faktor pencemaran makanan, kepentingan kebersihan diri, pengendali makanan serta peranan etika dalam memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Data yang diperoleh kemudiannya dianalisis secara deskriptif bagi mengenal pasti tahap kesedaran dan pandangan responden terhadap kepentingan etika kebersihan dalam industri makanan. Maklum balas yang diterima juga digunakan sebagai sokongan dan dapatan kepada dapatan kajian yang diperoleh daripada kajian literatur. Sepanjang proses kajian dijalankan, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi seperti mendapatkan kerjasama responden dan memastikan mereka
memahami setiap soalan yang diberikan dengan baik. Namun begitu, cabaran tersebut berjaya diatasi, dan kedua-dua kaedah ini telah memberikan data yang mencukupi untuk menyokong kajian yang dijalankan. Dengan data dan maklumat yang telah diperoleh melalui kedua-dua kaedah ini, kami dapat menjalankan analisis kajian dengan lebih teratur serta mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya menjemput saudara Akil untuk menerangkan dapatan kajian yang telah diperoleh daripada kajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil bin Azhar. Terima kasih Saudara Ahmad. Berdasarkan soal sidik yang telah dijalankan terhadap 52 orang responden, kami mendapati bahawa majoriti responden mempunyai kesedaran yang tinggi tentang kepentingan kebersihan dalam industri makanan. Sebahagian besar responden bersetuju bahawa amalan mencuci tangan sebelum menyediakan makanan merupakan langkah asas yang sangat penting bagi mengelakkan penyebaran bakteria dan kuman kepada makanan. Selain itu, majoriti responden juga berpendapat bahawa penggunaan penutup kepala oleh pengendali makanan perlu diamalkan bagi mengurangkan risiko rambut atau bahan asing jatuh ke dalam makanan yang disediakan. Dapatan kajian turut menunjukkan bahawa kebersihan peralatan dapur memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan makanan berada dalam keadaan selamat untuk dimakan. Peralatan yang tidak dibersihkan dengan sempurna boleh menjadi tempat pembiakan bakteria dan meningkatkan risiko pencemaran makanan. Di samping itu, responden turut menekankan bahawa kebersihan kawasan penyediaan makanan perlu sentiasa dijaga. Persekitaran yang bersih bukan sahaja dapat mengurangkan risiko pencemaran, malah dapat meningkatkan keyakinan pengguna terhadap premis makanan tersebut. Walaupun begitu, hasil kajian juga menunjukkan bahawa masih terdapat beberapa cabaran dalam memastikan amalan kebersihan sentiasa dipatuhi. Antaranya ialah kurangnya pemantauan terhadap pekerja, sikap sambil lewa setengah pengendali makanan serta kegagalan mematuhi prosedur kebersihan secara konsisten. Keadaan ini menunjukkan bahawa pengetahuan mengenai kebersihan sahaja tidak mencukupi sekiranya tidak disertai dengan sikap bertanggungjawab dan amalan yang berterusan dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini membuktikan bahawa masyarakat sedar akan kepentingan kebersihan makanan. Namun, usaha berterusan daripada pihak pengusaha, pekerja dan pengguna masih diperlukan bagi memastikan tahap keselamatan makanan sentiasa terjamin. Dengan itu, saya menjemput Saudara Haris untuk menerangkan analisis kajian dan berkaitannya dengan dunia semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Ahmad Fairuz. Terima kasih Saudara Akil. Berdasarkan dapatan kajian, amalan etika kebersihan dalam industri makanan mempunyai hubungan yang rapat dengan makasih syariah, khususnya hifz al-nafs, iaitu menjaga nyawa. Makanan yang bersih dan selamat dapat melindungi pengguna daripada penyakit serta keracunan. Makanan yang boleh menjejaskan kesihatan. Selain itu, kebersihan juga berkait dengan hifz al-aql dan hifz al-mal. Kesihatan yang baik membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih produktif. Manakala pengusaha yang mengamalkan kebersihan dapat mengekalkan kepercayaan pelanggan serta menjaga reputasi perniagaan mereka. Dalam dunia semasa, kita sering melihat kes keracunan makanan yang tular di media sosial akibat pengendalian makanan yang tidak bersih. Situasi ini menunjukkan bahawa aspek kebersihan tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh memberi kesan kepada kesihatan pengguna dan imej sebuah premis makanan. Tambahan pula pengembangan perniagaan seperti cloud kitchen dan perkhidmatan penghantaran makanan menuntut pengusaha supaya sentiasa amanah dalam menyediakan makanan yang bersih dan selamat walaupun proses penyediaan tidak dapat dilihat oleh pelanggan. Oleh itu, kesedaran dan pengalaman etika kebersihan perlu sentiasa dipertingkatkan oleh semua pihak. Kebersihan bukan sahaja menjadi tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama dalam memastikan keselamatan makanan terjamin. Sebagai kesimpulannya, etika kebersihan dalam industri makanan bukan sahaja penting dari sudut kebersihan dan ekonomi, malah merupakan satu tuntutan agama yang perlu diamalkan oleh setiap pengusaha dan pengguna. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.